Bila senario lagi tu dengan Umi Aida tu. Oh, Yang bang. selamat datang ke Taman Sekoding. Dengan rambut palsu dia tu. Ya Allah. Dia nak, awal-awal scene keluar dah kelakar dah. Dia yalah. nak jual kereta. Nak jual kereta. Ah. Dia sebenarnya bila kita jual kereta putih tu, itu jam dia punya yang saya apa ni yang nak tukang salesman yang nak ambil itu Mustafa Kamal. Mustafa Kamal. Ah. Bila Syami turun dia Kita sengit. Dia tengok kereta. Bila tengok, oh baru faham. Oh mak dia datang. Tapi senario lagi tu saya jaki bang dengan abang. Dia Yang menang palsu. besar Yang mat. palsu kan? Celaka betul. saya banyak menang besar dalam filem. Itu yang Kenapa, tadi ah? yang wanita saya nak sebut tadi tu Okey, siapa? saya pernah berlakon dengan Umi Aida. Okey, Saya lagi? pernah berlakon dengan Maria Farida. Maria Farida yang aku nak Ni. sebut. Makan besar. Saya pernah berlakon dengan Sarima Ibrahim. Saya pernah berlakon dengan Ziana Zain. Ziana Zain pernah jadi isteri saya. Ban, dalam Sarima Ibrahim pernah jadi isteri saya. dalam Bang. senario saya nampak abang paling makan besar bang Oh. Dia tengok badan. Tapi kalau nak cerita betul-betul makan besar sebab Umi Aida masa tu ya Oh, Allah. dahsyat. Bang, Masa tu zaman-zaman dia, zaman-zaman Maria Farida. Ya. And dia is a beautiful lady lah. Ya. Jadi bila bisa kata, sebab tu saya cakap tak payah abang cakap beautiful lady. Yalah, gadis cantik lah. Jadi cantik lah. Tapi bila yelah dulu kan, bila kita nak buat filem ni, director akan pilihkan perempuan yang boleh jual. Betul. Jadi mesti nak ada rupa, nak ada betul. apa kan. Jadi masa tu zaman-zaman diorang ni tengah Hot Yep. ah. tengah hot lah.